mana ni? Saingan kita sengit. Macam mana kita nak masuk final nanti? Betul tu, Coach. Coach rasa apa patut kita buat? Saya ada satu idea. Apa kata kita bagi sesuatu kat pengadil supaya dia tolong kita nanti? Rakam ni. Rakam ni haji ni. Ya, aku tengah rakam lah ni. Benda ni tak adil. Kita kena bagi tahu pihak pengurusan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi nama saya Alia Nabila. Saya merupakan pelajar UMT yang selaku orang awam untuk rujukan video ini. Jadi setelah saya melihat video yang telah dihasilkan, saya dapati banyak input tentang rasuah. Antaranya kalau kita tengok, rasuah ni dia bukannya boleh berlaku dekat orang-orang politik je ke, orang-orang atasan, malah ni pada dalam kalangan para pelajar dan juga tak kisah dari segi bahagian. Contohnya kalau kita selalu dengar dari segi politik kan, ni kalau dalam video ni dia fokuskan dari segi sukan. Contohnya diorang kaitkan dengan sukan badminton yang di mana nak sangatkan kemenangan tu kan, sampai sanggup buat benda yang tak sepatutnya lah. Contohnya dari segi sudut ni rasuah bagi barang. Kita tahulah kan barang tu apa, boleh jadi duit, boleh jadi barang berharga yang lain-lain lah kan. Tapi dari segi ni saya nampak macam ada sampul lah dalam tu. Saya tak tahulah berapa ringgit yang sampai pengadil tu pun naklah pula ikut cakap orang yang apa, kiranya nak ada juga bagi menang pihak lawan tu. And situasi ni boleh menyebabkan seorang untung, seorang rugi. And tak adil lah macam tu. Sebab kita kenalah adil dan sama. Sebab tu lah ada role, ada markah pengadil tu untuk mengadili. Tapi kalau dah berat sebelah, so tak adil. Akibat dia daripada rasuah tadi. So nama dia berat sebelah kan. Untuk secara keseluruhannya, daripada video ini kita boleh nampak yang mana berlaku ketidakadilan, iaitu berlakunya kes rasuah. Yang kita boleh ceritakan, yang kita boleh kaitkan dengan dalam negara kita ni, ada juga berlaku rasuah, khususnya berkaitan dengan sukan. Kalau kita tengok kan, pada zaman sekarang dalam permainan bola sepak, satu kumpulan je yang menang, betul tak? Daripada dulu sehingga sekarang, kumpulan tu saja yang memegang piala dalam Malaysia ni. Walaupun kita tengok dari segi permainannya, dari segi pengadil ni, kita nampak ketidakadilan dalam permainan itu. Jadi boleh jadi perkara ini juga terlibat dengan kes rasuah. Jadi siapa yang terlibat dalam kes rasuah, maka dia tidak selamat di dunia dan juga di hari akhirat.